Sekarang saya nak menunjukkan pula cara untuk memasak atau menggoreng sotong celup tepung menggunakan tepung adisu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung adisu sendiri, 2 biji telur dan juga sotong. Pertamanya gaulkan sotong ke dalam telur ataupun salurkan sotong ke dalam telur. Okay. Biarkan setiap sotong itu diserapi dengan telur itu, dan juga gaulkan dengan tepung adisu. Okay. Lepas itu kita boleh terus juga tepung ini juga boleh digunakan untuk memasak ataupun menggoreng udang telur tepung. Sangat senang sebenarnya. Rasa minyak sudah pun panas. Okay. Mana? Oh. Ini saya dia untuk kerja. Inilah tepung keluaran adisu yang beratnya 120 gram, sesuai untuk potong 3-4 ekor sotong. Dia ketik ke sotong. Ini favourite makanan Malon Alex James. Dia setiap kali dia datang ke Terengganu, ketika ATM bertemu Terengganu, inilah menu utama yang akan diorder oleh Malon Alex James. Dan sekarang dia sudah kembali ke negara dia. Saya amat merindui dia. Saya harap Malon akan tengok video masakan saya ini. Okay, kita sudah pun selesai. Okey. Ini dia. Oh, nampak hangus. Begitu berselera. Ini dia soto yang telah siap digoreng menggunakan tepung berempah adisu. Sangat senang dan sangat cepat, dan yang pastinya sangat lazat. Okey, kita sudah pun siap. Sedapnya adik Su. Saya sudah rasa. Anda bila lagi?